Kita bermula dari tempat yang sama, rumah kecil, mimpi tak terkira. Cikgu Tan Miss Angelin yang mendidik kita, tak pernah tanya warna kulit siapa. Mereka kata, kenapa nak susah-susah? Mereka kata, duduk diam sudahlah. Tapi kita ada hutang yang belum terbayar, dengan tanah ini, dengan anak yang menunggu esok. Bersama kita langkah ke depan, bersama walau tiada jaminan. Ingin mengajak kita menghayati Bukan kisah hidup Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang tokoh agamawan dan ulama yang terkenal dalam agama Islam. Beliau dipukul dan dipenjarakan oleh Khalifah Mu'tasim kerana enggan mengiyakan atau tidak bersetuju dengan pendapat Khalifah dalam beberapa perkara. Sejarah kisah Imam Ahmad bin Hanbal ini menunjukkan bahawa beliau sangat tidak sukakan hadiah-hadiah dan lantikan dari istana dan khalifah, sehingga kesudah beliau menolak untuk menjadi qadi, dan pada satu ketika sehingga beliau enggan bertutur dengan anak-anaknya selama berbulan-bulan setelah mendapat tahu bahawa beberapa orang anaknya telah menerima hadiah dan wang secara rahsia daripada istana dan khalifah. Dewan yang mulia, sebab itu saya tidak pernah meninggalkan perkara rasuah setiap kali saya berucap di dalam dewan ini, daripada hari yang pertama sehingga ke kali ini, kerana kita semua tahu rasuah itu adalah barah yang membunuh negara. Bertahun-tahun kita bahaskan mengenai 1MDB dan keterlibatan Perdana Menteri. Akhirnya kini bukan sahaja Perdana Menteri yang amat berhormat pekan yang sengsara, bukan di Malaysia, seluruh dunia. Sekarang beliau dan 1MDB telah mengheret seluruh rakyat Malaysia sengsara bersama-sama beliau. Kedudukan kewangan negara yang makin lemah menyebabkan golongan miskinlah yang paling mendapat tekanan daripada keadaan ini. Majoriti golongan miskin pula di negara kita adalah golongan Melayu Bumiputera, iaitu golongan yang mana yang berhormat di sebelah sana mengaku dan mendabik dada akan pertahankan bermati-matian. Sebab itu kali ini saya hanya nak fokus kepada dua perkara yang bagi saya cukup rapat dengan pengundi Melayu dan Bumiputera, iaitu MARA dan tabung haji yang telah saya bawa selama berbulan-bulan akhir-akhir ini. Saya ada sebab kerana saya mendapat rezeki menunaikan haji tahun 2013. Dan saya pergi melalui muassasah dengan tabung haji. Dan saya duduk sekali dengan jemaah-jemaah haji yang lain, yang kebanyakannya yang tua-tua dan miskin. Ada yang umur 82 tahun dalam bilik saya, ada yang umur 60. Yang umur 82 tahun tadi dari Pasir Mas, saya ingat lagi nama dia Pok Loh. Dia sebenarnya separuh lupa dah. Kadang-kadang dia tanya, saya ni di Kota Baru, dia duduk di Madinah. Sebab itu selepas itu saya ambil sedikit minat untuk duduk dan kumpul maklumat mengenai operasi dan pelaburan tabung haji. Sebab itu saya bawa tentang kedudukan kewangan dan beberapa perkara yang lain. Isnin yang lalu, Isnin baru-baru ini, saya disiasat di bawah kanun keseksaan sekali lagi kerana analisa dan komen-komen saya mengenai tabung haji yang result tabung haji itu negatif. Tabung haji buat laporan kepada polis. Dia tak jawab. Dia buat laporan kepada polis.
kononnya komen dan analisa saya itu menyebabkan orang tidak yakin dengan tabung haji. Perkara mengenai tabung haji dan rizab negatif ini bukan saya yang mula-mula bawa. Yang sebutnya ialah Tan Sri Zeti Akhtar, Gubernur Bank Negara Malaysia, dalam surat rasmi daripada Bank Negara Malaysia kepada tabung haji. Saya hanya ulang dan komen. Kalau pihak polis merasakan saya perlu disiasat kerana menyebut bahawa rizab tabung haji itu negatif, maka saya harap selepas ini pihak polis juga siasatlah Tan Sri Zeti Akhtar kerana dia yang pandai-pandai timbulkan perkara ini terlebih dahulu. Sampai sekarang tabung haji tak jawab. Apa? Ada juga yang jawab bahawa ini bukan tabung haji lah, ada orang lain yang jawab kata kalau rizab tabung haji ini negatif, macam mana pula tabung haji boleh bayar dividen dan bonus? Ada yang seronok suruh saya keluarkan wang saya. Jangan bimbang, ada masa saya keluarkan wang saya jika perlu. Saya nak jawab begini untuk pengetahuan Datuk Seri Yang di-Pertua dan juga Dewannya. Rakyat Malaysia memberi kepercayaan penuh kepada tabung haji selama ini. Sebab itu setiap tahun jumlah simpanan bersih baru oleh rakyat Malaysia kepada tabung haji meningkat secara purata sebanyak 23% tahun. 2012 yang tambah simpanan 4 bilion. 2013 5 bilion. 2014 5.4 bilion. 2015 anggaran saya 6.6 bilion. Maknanya setiap tahun orang makin tambah. Tak kiralah apa jadi dengan tabung haji. Ini ada dua kesan besar yang bagi ruang kepada tabung haji. Pertama, jumlah keuntungan yang diumumkan setiap tahun itu nampak makin tinggi dari setahun ke setahun. Lalu contohnya bila menteri umumkan baru-baru ini, dia kata ini rekod tertinggi dalam sejarah. Keuntungan tabung haji yang paling tinggi. Dia tak sebut. Sudah tentu oleh kerana ada penambahan deposit baru tiap-tiap tahun yang meningkat 23% setiap tahun, maka keuntungan itu sudah tentu lebih besar daripada tahun yang sebelumnya. Kerana dana tahun ini lebih besar dari dana tahun sebelum itu. Tahun 2014 dana mungkin 45 bilion. Tahun 2015 dana sudah jadi 60 bilion. Sudah tentu keuntungan pelaburan di atas 60 bilion lebih besar daripada keuntungan pelaburan di atas 45 bilion. Yang ini saya rasa budak sekolah pun tahu. Jadi janganlah digunakan alasan ini untuk menutup kononnya bahawa tabung haji ini tidak ada yang tak betul. Semua okey kerana untungnya meningkat setiap tahun. Yang kedua kesan dia apabila orang ramai terus menabung pada jumlah yang besar di dalam tabung haji ialah kalaupun tabung haji rugi, dia masih lagi boleh bayar dividen. Kerana dia rugi, tapi yang masuk wang kerana orang tambah deposit itu banyak. Dia perlu bayar 3 bilion setahun dalam bentuk bonus atau dividen. Yang rakyat tambah masuk simpanan 4-5 bilion, 6 bilion setahun. Jadi oleh sebab itu, ia akan terus ada wang untuk membayar dividen walaupun ia rugi. Sebab itu ini menimbulkan kebimbangan. Dan atas itulah Bank Negara Malaysia menghantar surat bahawa amalan ini tidak boleh berterusan. Akan ada satu masa yang mana duit nak pusing itu dah tak cukup. Untung tak banyak, tak ada, berkurangan, tetapi menggunakan simpanan yang baru untuk membayar deposit, untuk bayar dividen. Saya juga telah sebut banyak kerugian-kerugian yang lain. Ya. Saya sebelum ini mempersoalkan tentang keputusan tabung haji membeli syarikat roti Silverbird Group Berhad. Banyak yang tak percaya, kata ini fitnah dan sebagainya. Minggu ini jawapan daripada Menteri bertarikh 9 Mac 2016 malam mengesahkan bahawa ya memang betul tabung haji beli syarikat ni, ya memang betul ia telah rugi sebanyak 60 juta dan keseluruhan pelaburan itu telah di write off
ataupun dalam bahasa Melayu rosok nilai, dan juga mengaku ya memang betul sepanjang dia pegang saham Silverbird syarikat roti ni selama hampir 10 tahun, satu-satunya pulangan ataupun pendapatan dia dapat adalah dividen RM420,000 sahaja atas pelaburan RM60,420,000 itu 10 tahun, maknanya RM42,000 setahun saja dapat. Yang itu menteri sendiri jawab. Ini jawapan dia. Saya dah tanya juga tentang pelaburan tabung haji di dalam FGV yang sekarang ini jumlah rosok nilai ataupun dalam write down lah maknanya telah mencecah RM1 bilion. RM1 bilion dalam tempoh 3 tahun rosok nilai kena write off begitu saja dalam akaun tabung haji. Kemudian yang terkini, saya telah dedahkan juga dokumen dalaman tabung haji dan juga surat daripada Kementerian Kewangan yang mengesahkan risiko kewangan tabung haji di dalam TH Heavy Engineering, sebuah syarikat bersekutu sahaja dengan pegangan 30%, telah mencecah RM1.4 bilion. Ada beberapa pelaburan lain yang merugikan yang saya akan bentangkan selepas ini. Saya nak sambung, saya nak bawa balik kepada soal 1MDB tadi. Ada banyak pelaburan-pelaburan yang telah saya jelaskan yang merugikan, yang belum dijawab. Tetapi bagi saya yang perlu, yang paling mendesak sekarang ialah keterlibatan tabung haji di dalam 1MDB. Yang ini yang perlu diselesaikan dengan segera, dan yang saya rasa menjadi keutamaan sekarang ini, kerajaan dan menteri dan tabung haji perlulah mendapatkan kembali setiap 1 sen duit tabung haji yang telah diberikan kepada 1MDB setakat ini. Wow. Saya nak bagi pengetahuan Dewan kerana ini cukup penting. 1MDB telah menerbitkan sukuk 2.4 bilion untuk membiayai bandar Malaysia. Sukuk itu telah dilanggan oleh tabung haji. Tabung haji telah saya rasa beri wang sebanyak 1.4 bilion ringgit. Dia akan terus meningkat apabila sukuk ini perlu dibayar balik dalam tempoh 22 tahun, maka 1MDB perlu bayar 2.4 bilion. Tapi wang yang telah diberikan kepada 1MDB dari tabung haji, sepengetahuan saya ialah 1.4 bilion. Saya semak perjanjian sukuk. Perjanjian sukuk itu secara jelas mengatakan bahawa Bandar Malaysia Sdn Bhd, iaitu anak syarikat 1MDB, tidak boleh bertukar pegangan saham tanpa kebenaran tabung haji sebagai pemegang sukuk. 31 Disember yang lalu, kerajaan yang amat berhormat Pekan telah mengumumkan bahawa 60% daripada pegangan di dalam Bandar Malaysia Sdn Bhd telah pun dijual kepada syarikat asing dan konsortium swasta yang secara jelas telah melanggar perjanjian sukuk. Sebelum saya buat bising, saya tanya menteri dahulu. Saya tanya soalan saya, dijawab 8 Mac Selasa. Saya tanya, adakah tabung haji telah dan akan bersetuju untuk memberi kebenaran mengikut perjanjian sukuk kepada 1MDB menjual pegangan 1MDB di dalam Bandar Malaysia Sdn Bhd? Jawapan menteri. Terima kasih menteri bagi jawapan yang benar. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga kini lembaga tabung haji masih belum menerima permohonan cadangan atau resolusi rasmi daripada pemegang amanah sukuk atau Bandar Malaysia Sdn Bhd berhubung pegangan sukuk tabung haji di dalam Bandar Malaysia. Maknanya apa? Telah sah 1MDB melanggar perjanjian sukuk. Dan perjanjian sukuk telah sah, jelas mengatakan kalau ada berlaku pelanggaran seperti ini, maka tabung haji sebagai pemegang sukuk berhak untuk menuntut wang serta-merta daripada 1MDB. Jadi saya mohon menteri jawab dan rekodkan dalam Dewan ini kenapa sampai sekarang tabung haji belum menggunakan haknya itu untuk ambil balik
anggaran saya sekarang 1.6 bilion ringgit yang telah diberikan kepada 1MDB, sedangkan jelas 1MDB telah melanggar perjanjian. Dia sebenarnya tabung haji berada dalam dengan izin Catch 22. Kalau dia dapat permohonan, kalau dia bagi kebenaran kepada kerajaan, maka tabung haji sebenarnya melepaskan peluang untuk mendapatkan wang itu mengikut sebenarnya hak mereka, sedangkan dia tahu 1MDB bermasalah. Kalau dia tak bagi, maka transaksi penjualan itu sebenarnya melanggar peraturan. Jadi sebenarnya sekarang tabung haji tersepit dan saya akan tunggu apa tindakan tabung haji yang seterusnya. Ada 2 bulan, tabung haji fikir betul-betul nak buat macam mana pun tabung haji akan berada dalam keadaan yang sukar. Saya nak teruskan. Baik, kenapa saya tumpukan kepada tabung haji? Kerana tabung haji ini melibatkan 2 juta orang penabung dan bakal jemaah haji. Majoriti mereka ialah orang tua dan miskin. Mereka ambil masa yang panjang untuk menyimpan wang. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ada orang miskin yang hanya jual sayur, padi, ada yang jual tanah. Sebab itu, apabila pulangan tabung haji ini tidak baik, kerana siapa yang bising tu? Nak bercakap? Parik Sulong nak bercakap? Siapa yang bercakap bising tadi? Siapa yang nak bercakap tadi, sila bangun. Saya dengar suara perempuan tadi. Baik. Sebab itu, kalau tabung haji, pulangannya tak baik, lebih rendah kerana banyak pelaburan-pelaburan yang merugikan sampai berbilion ringgit, kesannya ini kepada penabung-penabung kerana dia kena tunggu lebih lama. Kalau pulangan sepatutnya 8% tapi dibayar 5%. Kalau pulangan patut 10% tapi dapat 7%. Paling kurang 2-3 tahun tambahan menabung yang menyebabkan mereka terpaksa menunggu lebih lama. Tabung haji juga perlu lebih telus mengenai kos-kos operasinya. Saya dimaklumkan daripada banyak sumber yang saya dapat, banyak aduan mengenai ketirisan dan pembaziran di dalam kos operasi mengendalikan haji oleh tabung haji yang menyebabkan kos itu lebih mahal. Ya, Pandan cukup. Sebab itu, saya tutup sekejap ya, 2 minit lagi. Sebab itu saya desak menteri dan juga tabung haji untuk bentangkan kos secara terperinci yang seorang jemaah haji kena bayar tu sama ada 15,000 atau 10,900. Tabung haji dan menteri bentangkan secara terperinci komponen, kerana saya nak tahu berapa caj perkhidmatan, berapa caj pentadbiran yang diserap dan lain-lain, supaya kita boleh selidik dengan lebih teliti betul atau tidak ada ketirisan dan juga pembaziran yang berlaku. Dan berkali-kali saya tanya pecahan kuota daripada tabung haji, bagaimana ini diagihkan. Saya tanya 3 tahun berturut-turut, berapa kuota diberikan kepada menteri, berapa kuota diberikan kepada pengurusan tabung haji, berapa kuota diberikan kepada ahli parlimen, berapa kuota dijual kepada ejen-ejen pelancongan. Sampai sekarang, setiap kali menteri jawab, menteri tak bagi jawapan. Dah 3 tahun. Ya, Pandan. Ini akan beri kesan kerana dia akan menyebabkan giliran menunggu itu menjadi 40-50 tahun. Kerana kalau setiap tahun daripada 20,000 kuota, 3-4,000 diberikan dengan segala-galanya kepada pengurusan, kepada ejen dan lain-lain, sudah tentu mereka yang miskin menunggu untuk buat muasasah, akhirnya dia akan tunggu dengan lebih lama.